Okey, hari ni kita ada satu sesi soal jawab bersama dengan Kak Lacha tentang soalan-soalan yang kerap ditanya oleh pelajar semasa pendaftaran. Okey Kak, soalan yang pertama, jika blacklist saman, boleh tak nakkan PP1? Tak boleh, kena settlekan saman dulu. Jika rabun warna, macam mana? Selepas dapat keputusan gagal warna, calon kena ambil borang di Pusat Latihan Memohon Rembau dan dapatkan pengesahan daripada doktor kerajaan. Saya tak tahu nak bawa langsung, cikgu boleh ajar dari kosong ke? Cikgu akan ajar A to Z. Boleh ke nak request cikgu perempuan atau cikgu lelaki? Boleh request tapi ikut jadual kekosongan cikgu. Kalau cikgu perempuan ada charge penambahan. Semasa sesi pendaftaran, perlu bawa dokumen apa? IC sahaja. Boleh bayar ansur-ansur tak? Boleh bayar 3 kali. Tempoh untuk siap lesen L? 7 ke 14 hari bekerja. Ada pakej transport tak nak ke sini? Ada harga pakej transport ikut lokasi. Kalau gagal JPJ, kena bayar lagi ke untuk ujian? Perlu bayar untuk ulang ujian. Saya pernah ambil lesen tapi berhenti separuh jalan. Boleh sambung balik tak? Boleh sambung. Semak tempoh sah ke PP01. Okey, terima kasih.